Ada lags. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5 biji. Yang motor balik kau dah buat Josh tu lah. Tu nombor 3 dari aku ni. Sekarang dia nak balik bro. Sorry video dash aku lupa nak buat outro lah. Sebab malam tu kan banyak operasi. So aku pergi buka phone untuk tengok Waze. Nak tengok Roblox. So tak dapat lah aku nak rekod. Weh, kuat tu episode dia. Tak dapat lah aku nak rekod audio motor. So tak sedap lah. So 3-4 orang je. Tak apalah, nanti video dash tu kira korang enjoy video untuk dash attack lah. Jadi aku sambung untuk konten yang baru. Serabut doang. Semalam dah pergi Puncak Alam, hari ni pergi Puncak Alam lagi tu. Kalau kau tengok video aku ada cakap sepatutnya hari ni aku nak pergi Puncak Alam juga. So hari ni datang lagi Puncak Alam. Oi, jauh babe daripada Langat. Kalau total 50 kilo lebih. 2 hari pergi balik 100, 2 hari dah 200 sampai balik aku. Santai-santailah sayangku. Aku depan ni pakai tayar 160. Cantik tu 160. Next saya aku nak tukar 160 ke size. Aku nak try Michelin Power 6. Agak keras lah. Tapi biasa orang tukarkan 2 kali tukar belakang, sekali tukar depan. So itu aku dah tukar 2 kali. Apa yang laju-laju ni? Sahaja.
Memang pasir je lawan. Allah, hijau. Apa pula? Alhamdulillah lah hijau. Selalu sini bahaya, babe. Roblok. Jom kita pulang. So, dalam negara raya ni aku nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf saya batin for rider-rider yang kat luar sana. Ride safe. Ada beberapa hari lagi dia raya. So kita sama-sama lah beringat. Suka-suka juga jumpa kawan-kawan lepak kan. Tapi aku selalu cakap lah benda ni, kita kena selalu bersyukur dengan apa yang kita ada lah. Sebab dulu aku pernah rasa tau, aku pernah rasa hilang semua benda dalam sekelip mata lah. Dah cerita sedih pula dalam vlog aku ni. Tapi ini untuk peringatan semua ha. Korang tengok video aku memang macam ada few yang kadang-kadang lupa diri juga kan. Itu kadang-kadang kita pun tak boleh nak kawal. Tapi dalam pada masa yang sama, kita kena sentiasa beringat lah. Kena apa yang kita ada ni, kita simpan, kita jaga. I mean kita sayang lah. Bukanlah sayang terlampau sayang sangat. Maksudnya macam susah lah. Aku tak pandai dah nak bagi nasihat. Sebab aku pun huru-hara dengan hidup. Tapi the point is, kena bersyukur dengan apa yang kita ada. And kena jaga betul-betul. And aku tengok first few days video aku dapat 100 view, kira okey lah tu. Aku bapa happy gila tu. Sebab kalau korang perasan video aku yang awal-awal dulu, sebulan tak post tau. Sebabnya motor aku problem. So itu kehilangan motor sekejap pun aku rasa macam ya Allah, rindu je nak ride. So aku tengok view aku naik kan. Tadi lah naik, kira okey lah daripada awal-awal dulu. Tak sampai 100 pun. So sekarang ni dah dapat average 3-400. Kalau ada luck, Allah Akbar. Weh, laga batu tu. Aku nak tengok tayar aku jap. Bahaya tu. Uyai. Ada kayu kat tengah-tengah tu. Gila bapak dia. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Asyik baik tu. Astaghfirullahalazim. Nampak benda-benda macam ni kan, kita tak jangka tau. And sebenarnya Allah tengah selamatkan kita tu. Saya baik tak bersepah tu. Kalau bersepah tadi, astaghfirullah. Nampak tu kayu lagi tu. Apa lah. Tak nak aku ikut kiri ni, bahaya siap. Mesti ada lori yang jatuh kayu ni. Berada tu pun cek tayar dia tu. Laka. Ayyo. Aku langkah tadi kayu besar ke lah. Bahaya. Mesti ada lori yang bawa kayu tu jatuh weh. Tahu sangat tu. And terima kasih juga kepada korang yang tengok video aku. Tekan like, tekan komen, tekan
akan share. Kalau ada yang share apa-apa yang aku bawa tak elok, jangan ikut tau. Aku pun dalam bidang ni baru-baru lagi, so tak tahu sangat. Dan ada orang minta buat video set up helmet, so insyaAllah aku akan set a proper setup untuk aku tunjuk cara aku set up motovlog aku. Tapi korang jangan terkejut lah, memang motovlog aku set up dia bersepah lah. Aku pentingkan output daripada kau punya looks kat luar ni lah. Kalau looks kat luar ni kau tengok serabut lah. Selotip sini, selotip sana. So aku rasa tak ada apa dah kot video malam ni, sekejap je. Kita adalah video tarik-tarik sikit tadi kan. Okey lah, untuk sajian korang tak adalah bosan tengok. Thank you kepada yang stay sampai akhir tengok video ni. Thank you for watching. Sedawa pula. Subscribe to my channel. Apa-apa, kita jumpa di next video kalau ada rezeki, insyaAllah.